Hai semua, hari ni kita nak belajar tentang tingkatan 2 translasi. Okey, so translasi tu maksud dia kita nak ubah tempat. So selalunya dalam exam kan dia akan bagi macam bentuk kurungan yang panjang macam ni. Lepas tu dia akan bagilah. Okey, contohlah dia bagi 2 dengan negatif 3. So macam ni tau. Kalau X dia adalah positif, kalau ni positif, you ingat dia akan pergi ke kanan. Okey, kanan. Kalau Y dia negatif, maksud dia akan pergi ke mana? Bawah. Yes, baguslah. Sekarang kita bagi lagi satu contoh. Kalau dia beri terbalik sikit yang ni negatif 2, yang ni positif 3. Okey, kadang-kadang kat exam kita bagi positif macam ni dia bagi 3 sahaja. So sekarang kalau X adalah negatif, bermaksud apa pula? Terbalik tengok. Kiri. Kalau positif kanan, yang ni negatif pergi ke kiri. Kalau Y, kalau positif pula Atas. yes, kalau negatif dia ke bawah, kalau positif dia ke atas. So jangan lupa kita perlu ikut dia punya pergerakan begini. Sekarang kita tengok soalan. Saya bagi satu graf. Yang ni X, Y dengan kosong dan ini adalah dia punya nombor-nombor kat sini. You perlu lukiskan untuk saya sedikit mana image dia untuk objek. Saya bagi kat sini. Ini adalah A 4,2. Kalau saya nak translasi translasi untuk A kena negatif 2 dan 2. Apa maksud dia cepat, Afonso? Kiri. Negatif ke kiri. Atas. Dan yang ni ke atas. Boleh tolong saya tak untuk lukis dekat atas board ni? Boleh, cikgu. Okey. Ke kiri 2 kali. 1, 2. Ke atas 2 kali. 1, 2. Alright, itu adalah dia punya image A prime. Boleh tak bagi saya koordinat dia? 2. 2, 4. Bagus. Sekarang senang ke susah? Senang, cikgu. Senang.